Tahukah anda kenapa kita bagi orang lelaki yang kerap kencing waktu malam? Jom saya terangkan. Bila kita orang lelaki yang berumur 50 tahun ke atas kerap melakukan kencing waktu malam yang mana mengganggu tidur kita, itu adalah gejala-gejala punca sakit prostat. Sakit prostat biasanya merujuk kepada masalah pada kelenjar prostat, organ kecil di bawah pundi kencing laki-laki yang menghasilkan cecair mani. Masalah prostat boleh berlaku pada laki-laki yang berumur 40 tahun ke atas dan menjadi lebih biasa kepada mereka yang lebih meningkat usia. Jenis prostat, radang pada prostat boleh disebabkan jangkitan bakteria atau gejala sakit bawah perut atau belakang, kerap kencing, sakit ketika kencing dan juga demam. Rawatannya adalah antibiotik jika disebabkan oleh bakteria ataupun ubat tahan sakit. Bagi yang kedua, pembesaran prostat bukan kanser, biasanya berlaku pada laki-laki berumur. Gejala sukar mula kencing, aliran remah, kerap kencing waktu malam. Rawatan biasa dari hospital akan memberi kita alpha blocker ataupun pembedahan jika teruk. Apabila berlakunya kanser yang lebih serius menyebabkan sampai kanser, rawatannya adalah bergantung pada tahap pembedahan atau radioterapi, kepada hormon ataupun pemantauan aktif. Untuk langkah-langkah pencegahan, kita digalakkan untuk mengamalkan pemakanan sihat yang lebih tinggi seratnya ataupun yang rendah lemak. Senaman kalau boleh berkala, elakkan duduk terlalu lama, iaitu biasanya orang yang memandu begitu kerap lama akan boleh juga menjadikan faktor utama, dan minum air secukupnya bagi mengelakkan tahan kencing. Untuk langkah-langkah pencegahan, kita digalakkan untuk mengamalkan pemakanan sihat yang lebih tinggi seratnya ataupun yang rendah lemak. Senaman kalau boleh berkala, elakkan duduk terlalu lama, iaitu biasanya orang yang memandu begitu kerap lama akan boleh juga menjadikan faktor utama, dan minum air secukupnya bagi mengelakkan tahan kencing. Untuk pengetahuan tuan-tuan, saya salah seorangnya adalah pesakit kanser prostat yang mana saya telah pun dapat mengatasinya dengan menggunakan secara alternatif. Saya akan kongsikan dengan tuan-tuan